Salam sejahtera dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Raznan Razmi, Melaka TV. Sebanyak 15 buah unit komputer bernilai RM15,000 telah disumbangkan oleh Standard Chartered Bank dengan kerjasama dari Parlimen Tangga Batu kepada 3 buah sekolah kebangsaan yang terpilih, iaitu Sekolah Kebangsaan Malim, Sekolah Kebangsaan Sungai Udang dan juga Sekolah Kelebang Besar. Ini merupakan salah satu tanggungjawab sosial Standard Chartered dalam usaha membantu meningkatkan lagi proses pembelajaran dan pengajaran dalam bidang teknologi maklumat yang dilihat menjadi salah satu keperluan utama pada masa kini. Sementara itu, Ahli Parlimen Tangga Batu Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah memberitahu sumbangan komputer ini adalah bertujuan bagi memberikan pendedahan berkaitan teknologi moden yang ada dalam mendidik para pelajar bagi mengikuti arus kemodenan masa kini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian penyerahan komputer peringkat Parlimen Tangga Batu di Sekolah Kebangsaan Malim pagi tadi. Ujarnya lagi, penyerahan komputer ini adalah untuk membantu pihak sekolah dari segi pemberian komputer bagi memartabatkan lagi pengetahuan berkaitan penggunaan teknologi yang perlu diterapkan kepada pelajar bermula dari peringkat akar umbi lagi. Turut hadir Ketua Standard Chartered Datuk Arif Siddiq serta Adun Paya Rumput Sazali Muhammad Din. Parlimen Tangga Batu merasa sangat gembira kerana kita telah mendapat kunjungan CIO Standard Chartered Malaysia, Datuk Arif Siddiq, kerana telah mendermakan sebanyak 15 buah komputer. Berita selanjutnya, seramai 40 penghuni rumah budak laki-laki Tun Abdul Aziz menerima peralatan sekolah yang disumbangkan pihak pengurusan hotel Pantai Puteri. Sumbangan disampaikan pengurusnya Ismail Mat di Dewan Rumah Budak Laki-laki Tun Abdul Aziz yang turut dihadiri pengetuanya Abdul Rahman Jaafar serta kaki tangannya. Berucap pada majlis itu, Ismail berkata sumbangan itu sebagai melaksanakan hasrat Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Puteri International Hotel, Profesor Madya Dr. Muhammad Helmi Azhar.